Semester 2 dekat UiTM Alor Gajah, first time Faye dengar pasal aku. Masa tu, Faye join club parlimen and Faye ingat lagi dengar presiden club berucap pasal aku. Akta Universiti dan College Universiti. Undang-undang yang basically mengawal macam mana universiti ditadbir dan dalam konteks tertentu, apa yang mahasiswa boleh dan tak boleh buat. Dan time tu, Faye fikir, boleh juga apa yang dia ni cakap. Bayangkan, masa kecil kena dengar and buat apa yang parents suruh. Dekat sekolah pula, kena ikut peraturan sekolah dan arahan orang dewasa. Fair enough. Sebab tu, kita masih budak. Tapi, bila dah masuk universiti, mahasiswa adalah adults. Bukan Faye yang tentukan, undang-undang yang tentukan. Kalau umur 18 tahun pun, bunuh orang boleh dikenakan hukuman mati, maksudnya dah dianggap dewasa dari segi undang-undang. So, kenapa bila dah masuk universiti, student still kena hidup ikut telunjuk orang dewasa lain yang bergelar naib chancellor, pegawai dan seangkatan dengan dia. And then, baru-baru ni, PMX mengumumkan bahawa aku bakal dimansuhkan. Hari ini saya nak umumkan, kita akan mansuhkan Akta Universiti dan College Universiti. And honestly, this makes me happy. I bukan expert pasal undang-undang atau dasar pendidikan. So, ni cuma perspektif Faye sebagai seorang student. So, no aku means pelajar boleh bertindak dan menganjurkan things tanpa approval pihak pentadbiran. Sebab bila student nak buat program, nak gerakkan aktiviti atau nak buat sesuatu yang baru, banyak benda kena tunggu approval. Nak buat program pun kena ikut macam-macam prosedur. Nak gerakkan persatuan pun ada rules yang kena ikut. Nak buat keputusan sendiri pun, kadang-kadang kena refer dan tunggu approval orang lain. Tapi, kalau betul mahasiswa universiti ni dah dewasa, bila sebenarnya student dekat Malaysia ni boleh berdiri atas kaki sendiri? Bagi Faye, no aku sepatutnya bermaksud student boleh lebih bebas untuk bertindak dan menganjurkan benda yang mereka sendiri nak buat. Nak buat konsert? Silakan. Nak buat campus TV sendiri? Why not? DJ night, street dance battle, skateboard competition, gig indie, mosh pit, apa-apa aktiviti yang mungkin generasi lebih tu tak faham. Maybe orang tu tak faham, but that is okay. Kita pun tak faham mereka. Point is, we should do apa kita nak tanpa syarat. Ia baik untuk mahasiswa. We do things because we want to. That's it. Full stop. Sebab dekat situlah student belajar. Belajar organize sesuatu, belajar urus orang, belajar handle masalah, belajar tanggung consequences daripada keputusan sendiri. Kalau semuanya kena tunggu green light orang atasan, bila masa student nak belajar buat keputusan sendiri? Tapi, pemansuhan aku tak pasti kalau program-program boleh dibuat di kampus. Memang kita tak perlukan kebenaran, tapi kita perlu dewan ataupun bilik kuliah. Maybe padang, dan akankah universiti beri kita ruang-ruang fizikal ni? Ataupun kita terpaksa buat program di luar kampus? Ini mungkin the bigger problem. Universiti akan guna cara-cara halus untuk blok kita. Tapi that is for later. Tapi honestly, ada satu benda yang buat Faye tertanya-tanya. Betul ke aku ni akan betul-betul dimansuhkan nanti? Sebab announcement pun dah dibuat. Tapi pengumuman dan pelaksanaan benda yang berbeza. Kerajaan masih kena melalui proses seterusnya sebelum aku betul-betul tak lagi jadi undang-undang. So, kalau sampai masa yang dijanjikan nanti, benda ni tak jadi, then what? Sebab bagi Faye, kalau betul nak bagi mahasiswa kebebasan, jangan berhenti dekat announcement je. And honestly, Faye tak faham kenapa semua MPP dekat seluruh negeri belum organize something untuk celebrate benda ni. Untuk sekarang, Faye rasa orang muda patut celebrate this win. Sebab student dah dewasa. So, maybe it's time untuk student mula dilayan macam orang dewasa. Dan kalau betul aku dimansuhkan nanti, jangan bagi kami sekadar kebebasan atas kertas. Bagi kami ruang yang betul-betul untuk guna kebebasan tu.